Objektif inovasi Arab IT kami yang pertama ialah meningkatkan penguasaan bahasa Arab. Yang kedua, meningkatkan pembelajaran interaktif untuk pelajar supaya pelajar dapat belajar bahasa Arab dengan lebih menarik. Dan yang terakhir, meningkatkan motivasi pelajar untuk belajar bahasa Arab. Kami mempunyai 3 keberhasilan produk. Yang pertama, mempunyai kos yang kurang. Dan yang kedua, melahirkan murid yang celik IT. Dan yang ketiga, meningkatkan keterlibatan ibu bapa. Antara elemen AI yang digunakan ialah kami menggunakan ChatGPT untuk mencari cadangan laman sesawang yang terbaik dan percuma. Kami menggunakan aplikasi Gather Town sebagai induk yang meletakkan semua hasil permainan. Kami membina Gather Town ini tanpa menggunakan sebarang template. Kelas ini memuatkan lebih kurang 100 pelajar di mana mereka dapat berkomunikasi antara satu sama lain. Sebenarnya, Gather Town ini ibarat seperti Google Meet, tetapi konsepnya murid boleh menerokai kelas secara sendiri dan perkara ini sangat sesuai dengan pembelajaran abad ke-21 yang menekankan pembelajaran berpusatkan murid. عنب. Setelah murid habis menjawab, markah akan dikira secara automatik oleh AI. Kami meminta AI untuk menjana gambar yang menarik. Murid-murid boleh menerokai semua permainan yang kami hasilkan ini di Gather Town. Soalan ini telah dicadangkan oleh AI. Kami juga telah mencipta logo menggunakan AI.